Shalom, saudara, bapa-bapa, ibu-ibu, selamat datang ke Revive Borneo sekali lagi. Dan pada hari ini, saya ingin kongsikan satu soalan yang boleh dikatakan sangat-sangat menarik, yaitu, apakah itu Kristian? Nah, istilah Kristian mempunyai banyak makna, kan? Saya masih ingat lagi ketika saya lebih muda, umur 20-an, dan di mana ya, memang saya pergi ke gereja dan di belakang kereta saya memang segan ataupun malu untuk melekatkan stiker ataupun pelekat yang menunjukkan bahawa saya seorang Kristian. Kita pernah lihat kan pelekat-pelekat Kristian di belakang kereta yang berbentuk ikan, yang adanya menulis ayat-ayat daripada Alkitab. Kerana saya tahu bahawa corak pemanduan saya memang bukan sesuatu yang sentiasa memuliakan Tuhan. Tapi puji Tuhan saya telah bertaubat, umur pun sudah berlanjutan dan saya juga memandu dengan lebih berhati-hati, lebih berprihatin kepada pengguna jalan raya yang lain. Apakah itu seorang Kristian? Mungkin anda dibesarkan di gereja seperti saya. Waktu itu, sewaktu saya lebih muda, saya juga fikir, kalaulah saya yang lahir di dalam keluarga Kristian, dibesar, dididik mengikut cara-cara Kristian, itulah yang membuat saya seorang Kristian. Tetapi kadang-kala kita juga lihat bagaimana orang-orang lain yang masih belum percaya, di mana mereka menilaikan seorang Kristian berdasarkan apa yang orang tersebut melakukan. Contohnya, kalau seorang percaya menggunakan kata-kata kesat ataupun mereka membayar rasuah ataupun mereka pemabuk, merokok, ada orang yang bilang, mengapa orang Kristian pun boleh melakukan demikian? Kerana saya rasa dunia ini tahu apakah standard untuk orang percaya di mana ia lebih tinggi daripada standard-standard ataupun piawai-piawai untuk orang yang belum percaya. Tetapi apakah kelakuan yang dilakukan oleh seorang percaya, adakah hal tersebut membezakan seseorang itu sebagai seorang Kristian ataupun bukan Kristian? Terdapat ramai orang yang belum percaya, yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih baik hati, yang jauh lebih bertanggungjawab sebagai pemimpin keluarga berbanding dengan orang Kristian. Jadi, untuk memberi definisi sebagai apakah itu Kristian, tidak boleh bergantung kepada apa yang orang Kristian lakukan. Mari kita rujuk di dalam Alkitab. Apakah itu Kristian? Di dalam Kisah Para Rasul, di mana istilah Kristian dipakai untuk pertama kali, kita boleh cari kan di Kisah Para Rasul bab 11. Kita akan membaca Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sehingga 26. Bab 11 ayat 19. Setelah Stefanus dibunuh, orang yang tercerai-berai kerana dianiaya sampai ke Fenisia, Cyprus, dan Antioquia. Mereka menyampaikan firman hanya kepada orang Yahudi. Tetapi sesetengah daripada mereka dari Cyprus dan Kyrene datang ke Antioquia lalu mengkabarkan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada orang Yunani. Melalui kuasa Tuhan yang menyertai mereka, ramai orang percaya dan berpaling kepadanya, yaitu Tuhan Yesus. Jemaat di Yerusalem mendengar hal itu, lalu menyuruh Barnabas pergi ke Antioquia. Setelah dia sampai dan melihat kasih kurnia Allah itu, dia amat sukacita dan menggalakkan mereka semua supaya meneguhkan azam untuk tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Barnabas, orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Semakin bertambahlah bilangan orang yang percaya akan Tuhan. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saul, dan ayat 26 menyatakan, setelah menemuinya, yaitu setelah Barnabas menemui si Saul, dibawanya ke Antioquia selama setahun. Kedua-duanya berserta dengan jemaah dan
berserta dengan jemaah dan mengajar ramai orang. Di Antioquia lah para murid mula-mula disebut orang Kristian. Jadi di sini kita boleh perhatikan di dalam Alkitab kan, Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Di Antioquia lah setelah Barnabas dan Saul mengajar orang di situ selama 1 tahun, mereka menggunakan ataupun memakai istilah Kristian untuk orang percaya. Jadi saya sebaik tadi yang saya kongsikan kan, saya lahir di keluarga Kristian, saya membesar di gereja, saya juga melayani di gereja. Namun saya rasa bahwa pendek kata ataupun jujur kata, keluarga saya bukan satu keluarga ataupun sebuah keluarga yang boleh dikatakan Kristian. Di luar saja kelakuan kami Kristian. Kita melakukan perkara yang betul, kita pergi ke gereja setiap minggu, kita merayakan Christmas, kita merayakan Hari Paskah. Tetapi kalau kita lihat seperti bawang kan, kita mengupas kulitnya satu lapisan demi satu lapisan. Di inti zaman muda saya, zaman persekolahan saya, tiada mesbah doa di rumah, tiada boleh dikatakan persekutuan ataupun ibu bapa yang bilang, anak, mari kami baca Alkitab sama-sama. Setiap orang menjalankan ataupun mengerjakan ibadahnya secara peribadi saja. Saya bukan salahkan orang tua saya kerana mungkin mereka dibesar, mereka tidak, sewaktu mereka membesar, mereka pun juga tidak dididik sedemikian untuk melakukan mesbah doa di kalangan keluarga. Ya, jadi saya tidak salahkan mereka. Tapi sewaktu saya membesar, saya memerhati, mungkin zaman tersebut, zaman orang tua saya memang berbeza daripada zaman sekarang. Kerana zaman sekarang kami diberkati dengan banyak sumber-sumber Kristian, banyak buku, banyak page-page di internet, memang banyak sumber untuk belajar bagaimana boleh menjalani hidup Kristian yang sebenar. Jadi saya hanya serahkan kepada kasih kurnia Tuhan bahawa Dia telah memelihara iman saya serta iman ibu bapa saya selama ini, dan kami sangat bersyukur kerana boleh melihatlah bagaimana kehidupan iman peribadi mak bapa saya. Bapa saya sudah dipanggil Tuhan tetapi mak saya masih ada dengan saya, dengan abang saya, di mana kami secara peribadi kami mempunyai satu boleh dikatakan liturgi kehidupan iman seharian. Dan waktu itu, sewaktu saya membesar di gereja kan, saya selalu fikir, kalau saya melakukan hal untuk Tuhan, kalau saya menjadi budak yang baik di sekolah, kalau saya menyertai pasukan beruniform Boys Brigade, menjadi corporal, sergeant, saya melakukan yang terbaik, itulah hal yang membolehkan Tuhan menerima saya. Itulah cara pemikiran saya bahawa menjadi seorang Kristian adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan supaya Tuhan boleh menerima saya. Tapi pada hari ini saya fikir, setelah membaca Alkitab, setelah merenungkan firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi, saya mendapati bahawa melakukan benda-benda ataupun mengerjakan iman saya secara luaran bukanlah hal yang membuat saya menjadi seorang Kristian, tetapi malah hal tersebut mungkin boleh menjauhkan saya lebih banyak daripada Tuhan kerana saya selalu bergantung pada diri sendiri. Alkitab tidak pernah menyatakan seseorang diselamatkan Tuhan kerana dia telah melakukan hal yang besar untuk Tuhan. Alkitab tidak pernah menuliskan bahawa seseorang harus mengikuti pemikiran kerja amal ataupun works-based religion. Alkitab tidak pernah mengajar bahawa hal luaran lebih penting daripada hal dalaman. Dalam mesej yang pertama saya kongsikan 2 hari yang lalu, saya menyentuh tentang bagaimana orang berubah. Dan untuk orang berubah, ia harus bermula daripada isi hati sendiri. Jadi, saya telah membesar untuk 20-30 tahun sambil memakai topeng sebagai seorang Kristian, tetapi hati saya tidak benar berubah untuk Tuhan dengan ikhlas, sehingga saya menjelajahi mendalami Alkitab dengan betul, dengan ikhlas, dan saya
memberi pujian kepada Tuhan Yesus kerana Roh Kudus telah membuka mata dan hati rohani saya untuk mengenal dia secara peribadi, mengenal dia dengan sangat intim, di mana bukan kerana saya tetapi kerana Tuhan Yesus yang membenarkan saya menjadi seorang Kristian. Di dalam Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 37 hingga 42, kita meneliti di mana si Petrus mengongsikan kabar baik dengan ramai orang. Di dalam bab 2 ayat 37 kan. Apabila mereka, iaitu kaum Yahudi, apabila mereka mendengar ini, iaitu kabar baik, hati mereka pun berasa tertusuk. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan para rasul yang lain, "Saudara-saudara, apakah yang patut kami perbuat?" Jadi sewaktu mereka mendengar Injil ataupun kabar baik, hati mereka tertusuk, hati mereka boleh dikatakan meratap kerana mereka melihat diri betapa berdosanya mereka. Dan Petrus pun berkata kepada mereka di dalam ayat 38, "Bertaubatlah dan kehendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan di atas nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampunkan dan kamu akan menerima pemberian Roh Kudus. Kerana janji itu telah dibuat kepada kamu dan anak-anakmu dan kepada semua yang jauh-jauh, seberapa ramai yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Seberapa ramai yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan yang memanggil, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang di dalam kasih kurnia-Nya yang besar, Dia telah memilih kita, Dia telah memanggil kita. Kita sebagai seorang manusia, kita memang tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi hanya Tuhan saja yang mampu melakukan hal tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul juga, bab 8 kan, kita dapat meneliti di mana terdapat seorang sida dari Ethiopia. Dia sedang membaca kitab suci, iaitu kitab Yesaya. Dan di dalam kitab Yesaya dia juga terfikir-fikir, siapakah yang sedang dinyatakan ini? Kita boleh memerhati bahawa sida tersebut bertanya kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi itu," iaitu Yesaya, bercakap tentang dirinya atau seseorang lain. Filipus pun membuka mulutnya. Bermula dari bahagian kitab suci itu, dia menyampaikan berita baik tentang Yesus kepada sida-sida itu. Dan setelah Filipus menyampaikan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada sida Ethiopia, dia juga menerima Tuhan Yesus. Jadi berita baik ataupun Injil lah yang menjadi satu dorongan untuk mengubahkan hati seseorang daripada berdosa dan dia dijadikan anak Tuhan, anak Allah, dan kita diangkat sebagai anak Allah dan kita mengenalkan Tuhan Yesus supaya sewaktu Tuhan Bapa di syurga melihat kita melalui matanya, Dia tidak melihat dosa anda dan saya, tetapi Tuhan melihat Yesus, korban yang sempurna. Dialah yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, untuk dosa-dosa seluruh dunia, dari awal zaman hingga ke hari kiamat. Dia yang menanggung semua dosa tersebut, supaya anda dan saya dapat mempunyai satu hubungan yang betul, hubungan yang benar, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, saya juga suka cerita di Lukas bab 9 tentang si Zacchaeus. Nah, si Zacchaeus itu seorang pemungut cukai. Dia juga seorang yang pendek. Dan sewaktu Yesus sedang berjalan melalui kampung tersebut, Yesus tidak mempunyai zaman tersebut, tidak mempunyai WhatsApp, zaman tersebut tiada email, tiada TikTok, tiada Instagram. Yesus pun tidak mempunyai, boleh dikatakan tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan si Zacchaeus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Sewaktu dia berjalan kan, si Zacchaeus, kerana dia pendek, dia juga ingin lihat siapakah Yesus ini. Mungkin si Zacchaeus pernah dengar tentang apa yang Yesus telah lakukan. Semua mujizat-mujizat Yesus yang telah berlaku. Dan mungkin Zacchaeus juga pernah mendengar Yesus mengajar di mana-mana juga. Dan lebih banyak dia telah mendengar tentang Yesus ini, lebih rindu hatinya untuk berjumpa dengan siapakah Yesus ini.
Karena si Zacchaeus itu seorang yang boleh dikatakan di pandangan orang Yahudi, dia seorang yang telah mendehaka sukunya ataupun bangsanya sendiri kerana dia bekerja untuk orang yang untuk bangsa Roma yang menindas mereka, yang memungut cukai daripada mereka. Dan si orang Roma juga memandang rendah pada Zacchaeus. Mengapa? Kerana mereka lihat orang ini sanggup mengkhianati bangsanya sendiri demi sesuap nasi ataupun demi sedikit banyak wang yang lebih daripada orang biasa. Jadi mungkin si Zacchaeus ini sudah berasa sangat lemah. Mungkin tenaga ataupun batinnya dia rasa sangat-sangat letih sudah. Dia sudah letih menjadi seorang di antara dua tempat, dua bangsa tanpa dihargai oleh dua-dua pihak. Dia sudah letih diejek-ejek, diolok-olok. Dia sudah letih dipanggil semua nama yang dikeji. Dan dia ingin mencari sesuatu tempat untuk berteduh. Dan mungkin oleh kerana cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang si Zacchaeus telah dengar selama ini, dia rasa, mungkin orang ini dapat memberi saya satu kelegaan. Mungkin orang ini dapat mengangkat beban di dalam hati saya. Jadi suatu dia mendengar bahawa Tuhan Yesus sedang berjalan, kan? Dia terlalu pendek, dia panjat ke atas pokok, dia melihat Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang sama Zacchaeus? Zacchaeus, turunlah daripada pokok ini, kerana hari ini aku harus datang ke rumah kamu. Apakah yang boleh kita belajar di sini? Sekali lagi kita melihat bahawa si Tuhan Yesuslah yang mencari Zacchaeus. Tuhan Yesus tahu bahawa hari tersebut dia harus pergi ke rumah Zacchaeus dan makan bersamanya. Zacchaeus pada hari tersebut dia tidak tahu bahawa dia akan berjumpa dengan Yesus. Dia tidak pasti bahawa dia akan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sebenarnya Tuhan Yesuslah yang tahu bahawa dia harus ke rumah Zacchaeus. Dan saya rasa perkara ini sangat luar biasa kerana Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kasih, curahan kasih syurgawi yang luar biasa yang telah menyentuh hati Zacchaeus. Dan di waktu tersebut juga apa yang Zacchaeus lakukan? Kalau kita perhatikan di Lukas bab 9, kan? Zacchaeus menyatakan di Lukas bab 9 di mana Zacchaeus menyatakan bahawa di Lukas bab 19 di mana Zacchaeus telah menyatakan bahawa jika dia telah menipu sesiapa, dia akan membayarnya kembali 4 kali ganda. Dan dia juga akan memberikan separuh daripada hartanya kepada orang miskin. Waktu itu Tuhan Yesus belum cakap apa-apa dengan Zacchaeus. Hanya kata-kata daripada mulut Tuhan Yesus adalah, Zacchaeus, turunlah dengan segera kerana pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan Tuhan Yesus tidak panggil Zacchaeus, oh Zacchaeus, Anda harus menerima saya. Anda harus menyatakan doa yang kita bilangkan sinner's prayer. Anda harus bertaubat. Anda harus menyatakan, oh Tuhan, inilah semua senarai dosa saya. Pada hari ini juga saya terima Engkau. Tidak. Tuhan Yesus hanya memberi satu jemputan bahawa hari ini aku harus ke rumah Anda. Dan Zacchaeus secara tiba-tiba, secara otomatik, ataupun boleh dikatakan secara mujizat dan luar biasa, Zacchaeus sendiri telah bertaubat. Dan lagi satu, kita boleh perhatikan bahawa pencuri di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, terdapat 2 orang yang disalibkan bersama Yesus. Satu di kiri dan satu di kanan. Dan kita perhatikan bahawa terdapat 2 respon pencuri di atas, pencuri-pencuri tersebut. Seorang dia menolak Tuhan Yesus. Dia bilang, yang ini tidak betul. Yang lagi seorang, kita tidak tahu. Yesus tidak menyatakan apa-apa kepadanya.
Tapi pencuri tersebut bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, pada hari ini juga di syurga engkau ingatilah saya. Jadi pencuri tersebut tidak mempunyai apa-apa pun. Tiada apa-apa yang dia mampu lakukan. Dia bergantung di atas kayu salib saja. Dia tidak dapat bertaubat ataupun dia tidak membayar balik harta yang dicuri. Dia tidak boleh meratap atas kesalahannya. Cuma dia boleh bilang sama Tuhan, ingatlah aku. Dan Yesus bilang sama dia, pada hari ini juga Anda akan berada di syurga bersama-sama saya. Jadi di sini kita boleh lihat bahwa Tuhanlah yang memanggil. Tiada apa-apa yang kita mampu lakukan dengan usaha diri sendiri. Dan yang paling terakhir adalah seorang perempuan kan di Yohanes bab 4 di mana perempuan tersebut berada di tepi perigi. Perempuan tersebut dia melihat pada Yesus. Dan sewaktu dia melihat dengan Yesus, sewaktu dia berbicara dengan Yesus, Yesus berbicara dengan dia. Yesus mempunyai banyak pilihan. Dia tidak harus melalui kawasan orang bukan Yahudi ataupun orang Samaria, iaitu kacukan di antara Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Yesus boleh mengambil jalan yang lain, yang lebih panjang lagi. Tetapi Yesus dengan sengaja melalui kawasan tersebut. Karena Yesus sudah tahu bahwa dia mempunyai satu temu janji dengan perempuan di tepi perigi tersebut. Sama seperti Yesus tahu bahwa dia mempunyai temu janji dengan si Zacchaeus. Dan mungkin Yesus juga mempunyai temu janji dengan saudara pada hari ini juga. Dan dengan dalam perbicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan di perigi tersebut, perempuan tersebut mengakui bahwa Tuhan Yesuslah penyelamat yang diutus oleh Allah. Dan dia telah mengkabarkan hal tersebut kepada semua orang di kampungnya. Walaupun dia seorang yang dicaci oleh orang kampungnya kerana dia bukan dikatakan seorang perempuan yang baik. Sudah ramai orang suami dan lelaki yang dia tinggal bersama sekarang bukanlah suami sebenarnya. Tetapi dia rela untuk membukakan hidupnya. Dia rela untuk bersyukur kepada Tuhan dan memberitakan kepada semua orang kampung. Mari lihat, inilah penyelamat dunia yang Tuhan telah putuskan. Dan orang kampung tersebut pun tidak percaya sehingga mereka datang dan melihat Tuhan Yesus untuk mata sendiri, untuk mendengar Tuhan Yesus dengan telinga sendiri. Dan mereka juga percayakan, bukan atas asas apa yang perempuan tersebut menyatakan, tetapi atas dasar apa yang Tuhan Yesus ajar kepada mereka dalam beberapa hari yang singkat tersebut. Di dalam budaya Asia kami, kita selalu rasa, jangan terlanjur kata, kita harus diam diri, biarkan orang lain membuat keputusan yang sangat-sangat peribadi, terutamanya tentang hal iman. Biarlah mereka melakukan hal, membuat keputusan dengan sendiri. Kita jangan campur tangan, kita jangan memberitahu apa baik, mungkin menyinggung perasaan mereka. Tetapi kita lihat, di mana-mana juga Yesus pergi. Di mana Yesus pergi, dia mempunyai satu matlamat. Dia mempunyai satu tujuan. Dia tahu siapakah yang Roh Kudus di dalamnya telah memimpin dia untuk berbicara, untuk memberitahu. Sama seperti murid-murid Yesus. Roh Kudus memimpin mereka melihat, mengambil setiap peluang. Di manakah Roh Kudus memimpin, di manakah mereka ditempatkan, walaupun di pasaran, di tempat kerja, di tempat sekolah, di keluarga, perjumpaan di antara keluarga, mereka melakukan dan setia kepada pimpinan Roh Kudus dan mereka kongsikan berita baik. Dan pada saat mereka melakukan hal tersebut, ramai orang melalui kuasa Roh Kudus telah menggerakkan hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Dan kita boleh lihat terdapat satu corak di sini di mana hidup yang dipimpin ataupun dibentuk oleh Injil sangat-sangat jauh berbeza daripada hidup yang berdasarkan amalan ataupun agama kerja amal ataupun works-based religion. Adakah saudara, adakah saya pada hari ini, sewaktu saya kongsikan ini juga, saya juga perlu renungkan, membuat satu introspektif.
Adakah pelayanan saya, adakah semua perbuatan baik saya, apakah dorongan yang sebenar di sebalik pelayanan perbuatan baik tersebut? Adakah saya melakukan yang baik kerana saya mengasihi Tuhan, kerana Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya daripada maut, kerana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, dan saya melakukan hal ini secara sukarela, ataupun saya melakukan semuanya di luar, mungkin ramai orang tidak tahu, melihat perbezaannya. Hanya di dalam lubuk hati saya yang saya tahu. Adakah saya ikhlas? Adakah saya tulen? Dan itulah satu persoalan. Apakah itu seorang Kristian? Seorang Kristian, saya percaya, merupakan seorang yang dipimpin ataupun hidupnya dibentuk oleh Injil. Dan kalau seseorang itu dibentuk oleh Injil, orang tersebut akan melakukan yang terbaik oleh kerana dia dikasihi oleh Tuhan dahulu. Jadi dia dapat mengasihi orang lain. Dan bukan sebaliknya. Bukan dia mengasihi orang lain supaya dia dapat dikasihi Tuhan. Dan di sini kita boleh lihat bagaimana satu hidup yang dibentuk Injil merupakan satu petanda itulah orang Kristian. Pada zaman remaja saya selalu cuba tadi yang saya kongsikan. Saya ingin mendapat penerimaan daripada kawan-kawan, daripada ibu bapa, daripada keluarga, daripada guru, daripada mungkin pastor ataupun ketua di gereja melalui perbuatan baik saya. Tetapi semakin lama saya melakukan hal tersebut, semakin lama saya berfikiran, mempunyai jalur pemikiran tersebut, semakin berat beban saya. Aduh, kali ini saya mungkin capai tahap perbuatan baik sehingga ini. Saya terima penerimaan ataupun kata-kata dorongan. Hati saya gembira, bersukacita untuk sekejap saya. Tetapi lain kali untuk menerima lebih banyak kata-kata dorongan, apa yang saya harus lakukan? Perbuatan baik saya harus ditingkatkan lagi. Usaha saya harus ditingkatkan lagi. Dan hal tersebut memang dari kalau kita perhatikan memang sesuatu yang sangat-sangat meletihkan. Dan saya puji bersyukur kepada Tuhan bahawa pada hari ini saya sudah bertaubat daripada hal tersebut. Kerana saya tahu identiti saya teguh di dalam Kristus. Iman saya pada Tuhan Yesus Kristus lah yang membentukkan siapakah saya, bukan perbuatan saya yang membentukkan siapakah saya. Dan saya masih ingat bahawa sudah beberapa kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya seorang yang berdosa, engkau harus menerima saya kerana saya takut untuk dijadikan babi guling di neraka kerana saya tidak diterima Tuhan Yesus. Dan saya terus lagi berusaha melakukan yang baik. Tapi puji Tuhan pada hari ini saya telah bertaubat dari hal tersebut kerana saya tahu bahawa saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak Allah yang dikasihi dan saya telah mengenalkan Tuhan Yesus dan dosa-dosa saya tidak dipandang oleh Allah Bapa lagi, tetapi sewaktu Allah Bapa melihat saya, dia melihat kemuliaan, kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus kerana saya yang mengenalkan dia. Jadi kalau kita lihat kan, bukan mungkin, ya satu kepastian bahawa saya memang akan tersungkur. Memang mungkin kata-kata saya, perbuatan saya pada waktu depan juga akan menjadi batu sandungan kepada orang yang belum percaya. Tetapi saya tidak membiarkan hal tersebut menjadikan saya kemurungan kerana saya tahu waktu saya tersungkur, waktu saya jatuh dalam dosa, identiti saya sebagai anak tidak mengubahkan status saya di mata Tuhan. Dan saya hanya perlu kembali kepada Tuhan Yesus, meminta ampun daripadanya dan tahu bahawa dia rela dengan cepat, dengan instannya kan, dalam sekelip mata saja dia akan mengampuni semua dosa saya sekali lagi. Dan saya tidak perlu melakukan apa-apa yang baik atau saya tidak perlu mengejarkan penyelamatan saya kerana penyelamatan saya sudah terjamin. Dan dari posisi tersebut saya dapat hidup dengan bebas, hidup tanpa tekanan dan hidup bebas untuk menjadi anak Tuhan yang Tuhan inginkan dengan mengikut kepimpinan Roh Kudus. Jadi adakah
anda seperti Zakius hari ini? Ataupun adakah anda seperti Sira Ethiopia yang mendengar tentang Yesus tetapi tidak memahami, sehingga Roh Kudus ataupun Roh Tuhan sendiri membuka hati anda melalui penjelasan message Injil tersebut? Ataupun anda juga terjerumus dalam keadaan yang sangat parah seperti pencuri di atas kayu salib, tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi tiada orang yang boleh dikatakan tidak terlalu terlambat untuk Tuhan menyelamatkan, tetapi Tuhan pasti dapat menyelamatkan sesiapa saja yang menyeru kepada namanya. Tuhan sedang memanggil anda pada hari ini, tetapi apakah respon anda pada hari ini? Adakah anda sedia menerima Tuhan? Adakah anda sedia untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sekali lagi, tetapi dengan hati yang dibentuk oleh Injil, supaya anda dapat hidup dengan bebas, anda dapat hidup dengan setia, anda dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa anda adalah anak Tuhan dan Tuhan akan menyertai anda selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.